Tapi Melissa ni Melissa band lah, Melissa band bukan Melissa. Melissa saya dengan Mionte, dengan Black, dengan lain-lain, dengan Naim pun masih tetap berkawan. Cuma tak dapat nak diteruskan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita berada dekat Templar Bukan untuk aku mandi-manda, bukan. Walaupun aku dah dekat taman rekreasi. Tapi pada hari ini aku telah dijemput untuk satu majlis perasmian untuk album kompilasi Jiwang Karat yang telah diterbitkan oleh FGI dan Fauzi Aisunam dan juga Abang Ajak Melissa. Ya, aku dah dengar hampir keseluruhan lagu. Memang menarik dan aku harap semua boleh support lah kan. Ni antaranya, katanya lagu-lagu yang berkualiti, aku setuju yang tu. Dan mereka juga ingin mengembalikan nostalgia lama 90-an, 80-an, 90-an, di mana kita dulu disajikan dengan lagu-lagu Jiwang Karat macam ni lah. Jadi album ini diterbitkan untuk bernostalgia kembali lagu-lagu Jiwang Karat ni. Dan aku harap kamu boleh support lah YouTube, Spotify dan juga pendrive limited lah. So aku tak boleh lama pasal dah hujan dah ni. Nak balik macam mana ni? Dan yang pastinya kalau kita sebut pasal Jiwang Karat di tahun 1980-an, kita membesar dengan lagu-lagu tersebut. Kita berasal dengan seluar ketat macam saya pakai hari ni. Saya cari ni seluar ketat ni. Last kali seluar bini saya pun jadilah kan. Jadi nampak ketat, orang kata kan. Orang kata wrong kan, Jiwang Karat. Ha? Kau kata aku pun kat sini. Okey, tapi yang pastinya juga Jiwang Karat ni bermula pada tahun 1980-an lagi. Kita bermula dengan lagu-lagu yang kata mengimbau kenangan kita. Masa kita membesar sekolah, kita bagi surat untuk mahu kita cinta jintun lagi. Tapi zaman saya tak ada lah berbedak. Dia cerita berbedak dalam surat. Saya rasa tak ada. Sebab zaman saya dah memang ada surat dengan sampul tu. Memang dah wangi dah pun. YB dapat. Wih, YB umur berapa pula ni? Kutikura ke apa? Kan? Jadi bila sebut pasal perjalanan itu, sebenarnya ia mengimbau satu kenangan sebenarnya. Kita membesar dengan lagu-lagu sebab zaman kita ataupun kita punya mentaliti kita, seorang Melayu, masyarakat Melayu kita ni, kita suka bertaranum. Jadi lagu-lagu rock ini dia ada unsur-unsur bertaranum tu, kita suka. Di Indonesia pun dikenali sebagai ROK, rock orang kampung. Rock orang kampung lagu-lagu macam ni lah. Lagu-lagu yang jiwang kan. Tapi itulah, bila sebut pasal ni, kalau kita dengar kebanyakan ni semua merintih. Ataupun dalam budak-budak sekarang ni sebut apa, healing lah, galau lah kan. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya yang kita suka kan. Jadi bila sebut pasal Jiwang Karat ini menampilkan 25 orang artis, semuanya muka-muka baru juga. Tapi mereka ini bukan kata baru saja, mereka pun pernah mengantoi macam-macam kumpulan. Antaranya seperti kumpulan Wang Simpan Apa Kerja juga kan. Lawaklah sikit tentang ni ya. Jadi antara kumpulan-kumpulan itu jugalah sebenarnya menimbulkan idea daripada Ajak dan juga daripada Fauzi Aisunam, FGI, memberikan satu album kompilasi ini. Dan saya rasa boleh katakan lebih kurang hampir keseluruhan lagu-lagu dalam album ini semuanya baik-baik semuanya. Saya rasa kan, manalah tahu satu hari nanti mungkin anak-anak kita akan mendengar lagu ini yang menjadi orang kata masuk je karaoke nak dengar lagu Abang Ajak dengar Abang Boji ni lagu kan, mana tahu kan. Mungkin selepas ni kita ajak YB sendiri untuk menyanyikan lagu raya mungkin, mana nak tahu kan. YB menyanyi kan, Hore Raya, mana tahu dia kan. Sebab benda ni tak, bukan boleh jadi satu benda yang kita panggil sekarang ni, zaman sekarang ni. Saya tengok YB pun ada media sosialnya kan. Memang kata sekarang ni zaman ni lah media sosial, orang nak tengok kita dekat. Macam ni sekarang YB dekat dengan kita, kita seronok tengok YB kan. YB pun senyum-senyum kan.
Lepas ni mana tahu kat sini ada, saya cakap tadi dengan Tuan Mizi, mungkin ada pasar karat ke malam-malam kan. Manalah tahu kan. Tapi itulah, bila sebut cocok panjang-panjang ni sebenarnya, kalau sebut pasal lagu ni, kenapa Jiwang Karat ni, ini ditulis kat sini ni. Album ni lahir sebagai penghargaan kepada genre cinta dan emosi yang pernah menguasai. Bukan kata pernah, tapi sekarang ni masih lagi juga menguasai. Cuma mungkin bagi saya, sebab saya duduk di radio, lagu-lagu ini mungkin dia tak nak terlalu banyak sangat perlambakan lagu-lagu sebegini kan. Sebab dia tak nak nanti kita tak move on katanya. Kan. Tapi itulah. Tapi sebenarnya kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru Jadi sebelum kita nak mulakan majlis petang ini, majlis untuk pelancaran dan juga perasmian ni, walaupun kita dah tunggu agak lama, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua dekat sini kerana sudi, walaupun tadi saya tengok hujan tadi. Apapun, bagi tepukan untuk diri anda sendiri boleh. Yang paling gemuruh, terima kasih juga kepada kita punya penaja-penaja kita. Kita ada Asam Pedas London, terima kasih FGI Entertainment, terima kasih kepada Pusat Khidmat Masyarakat Dun Taman Templar. Wow kan, kita Templar tu, saya tengok kat situ kat kereta tu kan, kita Templar. Dan malam ini juga akan berlangsung kopi dan puisi, ataupun puisi dan kopi ke saya terbalik, kopi dulu kopi dan puisi malam ni. Menampilkan ada 2 orang artis juga yang saya rasa agak power juga, Femi Don dan juga bersama dengan Hedi Moru gitu kan. Okey, sebelum kita nak mulakan apa saja malam ini, apa kata kalau kita bacakan dulu umul kitab kita. Semoga majlis untuk petang ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana berkesan min shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun kita nak menjemput, kalau untuk lebih afdal lagi kita nak menjemput bacaan doa juga sebenarnya. Untuk orang kata, manalah tahu selepasnya, orang kata ini langkah pertama untuk tahun 2026 ini yang bakal menjelang. Mana tahu tempat ini akan menjadi lebih masyhur kembali macam zaman saya dulu. Saya dulu dating dekat atas tu tahun 90 naik motor RS, buat awet macam tu kan. Cerita lah kan, zaman-zaman dulu kan. Zaman dulu bersoni, sekarang bersoni lain. Okey, jadi kita menjemput Ustaz Rizwan untuk membacakan doa kita petang ini. Dipersilakan. Silakan Ustaz. Harian Riu kan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih. Semoga doa itu Allah memberkati perjalanan kita untuk hari ini. Dan pastinya sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, mungkin kepada anda semua, kita nak tengok siapa agaknya yang idea sebenarnya, idea benda ini bermula. Kita nak menjemput saudara Fauzi Aisunam dan juga ajak Melissa untuk mungkin sebagai alu-aluan. Silakan. Silakan Cik. Assalamualaikum. Macam nak menyanyi pula. Saya naik atas ni kena 2 orang, seorang tak boleh. Tak boleh kenapa Gagal. Okey, sebut je pasal, cerita sikit pasal Fauzi Aisunam ni. Sebenarnya dia asal daripada kumpulan Lemon Tea sebenarnya. Dia pun memang orang kata pemain gitar untuk Lemon Tea. Lepas tu yalah, bila sebut pasal Lemon Tea ni, sebuah lagu-lagu jiwang di tahun 97 dan ajak Melissa juga, ajak banyak band sangat. Terlalu banyak sangat band. Terlalu banyak. Pernah mengawati kumpulan Wing juga, Metallica, Real ABCDE pun ada. Kami lah ada Real ABCDE. Lepas tu WFC juga ada kan, asalnya kan. Bila sebut pasal Jiwang Karat ni, kenapa Jiwang Karat korang pilih Jiwang Karat?
Kalau disebut Jiwang Karat ni, ramai orang tahu Jiwang Karat. Lagu Jiwang Karat ni macam lagu dulu-dulu kan. Lagu dulu-dulu memang susah nak dilawan kehebatannya. Betul, Untuk kita munculkan balik lagu yang macam dulu yang hebatnya, yang tadi yang kita orang dengar sama-sama tu, berbentuk yang lama lah, arrangement yang lama, dengan style muzik yang lama, penyampaian yang lama lah semuanya. Untuk kita ketengahkan lagi, naikkan balik kalau boleh lah. Jadi feedback ni macam ni je. Feedback dia bila terima dia orang dengar lagu-lagu macam ni kan. Alhamdulillah feedback dia amat menggalakkan. Kita orang dah sebenarnya pendrive ni pun kita dah riliskan dah sebulan yang lepas. Jadi dia cetakan kali yang kedua Ya. Cetakan kedua Ya. Wow. So dah boleh ada platinum mana pada dia orang. Kita jual dari kebanyakan dari online lah, kita jual pendrive. CD tak ada sebab sekarang orang jarang gunakan CD. Kalau ada yang beli pun hanya kolektor. Jadi kolektor pun dah tak apa ramai. So kita yang dulu masa Front Never Die kita buat CD. Terus sekarang ni kita buat pendrive saja. Pendrive dia ada 25 lagu. Jadi kalau pasang lagu tu daripada Sarawak sampai ke Ipoh baru habis lah lagu. Dengan harga pun dia kurang kita jual dalam RM35 je. RM35 Jadi macam mana Ji lepas ni dengan dia punya, yelah dia orang semua selepas ni dah bergelar seorang artis. Sebenarnya yang join dalam album Jiwang Karat ni semuanya penyanyi-penyanyi yang sepatutnya dah jadi artis dulu dah. Mungkin tak dapat peluang. Macam Tamizi, suara bagus, macam Haizat tadi dah bersinggah. Semuanya kebanyakan Jiwang Karat ni, album Jiwang Karat ni umur yang 40 ke atas. Mungkin ada yang bertanya nanti, tapi tak apa, kalau ada wartawan yang tanya nanti kita jawab lah. Kenapa sebab dia. Kami ada jawapan dia. Ada jawapan Jadi bila sebut pasal Jiwang Karat ni, dia punya tu lepas ni macam mana? Adakah lepas ada kesinambungan jiwa luka ke? Jiwa luka, kelab jiwa luka. Ada, ni World 1, ada World 2. Ada InsyaAllah. Lagu raya? Lagu raya, lepas ni lagu raya. Lepas lagu raya sambung balik Jiwang Karat. Lagu raya rendang kan? Jadi bila sebut pasal benda ni lah. Okey, satu lagi nak tanya. Okey, kalau dia nak dapatkan pendrive ni macam mana? Semua ada. Semua artis-artis ada pegang pendrive masing-masing. jadi Boleh dapatkan pada artis-artis yang terlibat, merchandise. Dia bukan pendrive je Bob. Dia ada t-shirt, ni t-shirt masing-masing. T-shirt, baju cap, lepas tu jam dinding ada, jam tangan ada. Mana merchandise semua ada lah Okey lah, kita tak nak buang masa sebenarnya Ji. Terima kasih kepada Ajang. Baik, kita nak menjemput YB kita, YB Anfal Sehari untuk kata pentas. Mungkin ada sepatah dua kata mungkin nak diberikan kepada semua, kepada artis-artis kita. Sebab ada di antaranya Ji, mereka ni bermula kat sini lah sebenarnya kan. Nanti antara kenangannya, dulu first album aku rilis dekat mana? Dekat Templar. Tu kan. Jadi dipersilakan, mungkin ada sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama. Terima kasih pertamanya kepada Saudara Bob, Saudara Fauzi, Saudara Melissa dan semua 25 artis-artis pencipta dan penulis lirik dalam album kompilasi Jiwang Karat. Tahniah saya ucapkan. Pertama-tamanya saya ingin rakamkan penghargaan saya kerana saya kira ini bukan sahaja satu sesi untuk bernostalgia, tapi adalah satu ruang untuk kita mengimbau dan meraihkan zaman. Yang mana kalau kata Bob kata tadi, berapa agaknya umur saya kan? Saya membesar, maknanya 80-an tu saya masih sekolah rendah, sekolah menengah, dan saya kira itu juga mencorakkan kenangan-kenangan kita. Dan dalam zaman sekarang ini semuanya serba pantas dengan algoritmanya, media sosial, dan kita perlu juga masa untuk pause ataupun berhenti. Dan saya kira Jiwang Karat adalah ruang manifestasi rasa. Jiwang Karat juga adalah ruang untuk kita berani menyatakan perasaan. Mungkin dalam lirik-liriknya ada tentang kisah-kisah patah jiwa, tentang putus cinta, ataupun tentang keberanian untuk merakamkan kerinduan dan juga harapan kepada rasa ingin bangkit dan sebagainya. Jadi pada saya, untuk hidup dalam masyarakat ini, kita perlu lebih halus, lebih tulus,
dan lebih mendalam tentang meraihkan rasa itu sendiri. Kerana sekiranya kalau kita bercakap tentang teknologi yang terlalu pantas sehingga kita hilang jiwa itu, menyebabkan kita jadi orang yang kering, orang yang tidak ada perasaan untuk menghargai sesama manusia. Jadi hari ini adalah hari untuk kita meraihkan pencipta-pencipta muzik, pencipta penulis lirik dan penyanyi-penyanyi itu sendiri, dan seluruhnya yang kira pada tahun ini kita didesak dan diasak dengan AI. Ada yang menggantikan sound engineer. Anak saya juga ada band tapi dia kira kategori muda lah, dia 20-an. Ini macam indie. Jadi pada dia menentang, dia lawyer, dia adalah orang peguaman dan sangat menghargai dan melindungi harta intellectual property. Jadi saya ingin semua rakamkan tepukan gemuruh kepada semua, kerana yang paling bijaksana bukanlah AI tetapi kita manusia, orang yang punya jiwa, yang berani menyatakan rasa dengan tulus, dan akhirnya kita dapat menikmati apa lagi dalam ciptaan Tuhan yang sangat agung ini, di tepi sungai, di dalam hutan ini, kita dapat meraihkan bersama-sama gabungan dua perkara, kehalusan jiwa dan keindahan alam itu digabung jalin, dan akhirnya kita dapat meneroka apa yang ada dalam jiwa kita. Jadi saya ingin merakamkan syabas dan terima kasih kerana datang di Don Taman Templar. Sebab tu kita bukan hanya kerana Pengurus Pusat Khidmat tu salah seorang artis, iaitu saudara Mizi yang menjadi sebahagian daripada kompilasi, tapi saya kira ini adalah antara cara untuk kita dekatkan rakyat melalui seni muzik dan juga alam. Dan saya kira dengan ini sama-sama kita rasmikan album kompilasi Jiwang Karat dapatkan katanya dengan harga RM35 tadi, boleh dapatkan sebagai tanda sokongan kita menghargai zaman Jiwang Karat itu. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Kejap, ada gimmick juga sebenarnya, walaupun di tengah hutan ni kita ada gimmick. Okey, ini dia. Saya suka mengulas apa yang YB kata tadi, zaman AI kan. Betul. Lagu AI ni sebenarnya lagu yang tak ada jiwa, dia hanya menggunakan mesin saja, bukan lahiriah daripada manusia. Dia adalah mesin yang dicipta, dan dia lagu tu lebih kepada teknologi muzik. Kalau nak bandingkan dengan lagu-lagu Jiwang Karat ni adalah ciptaan manusiawi, lirik pun manusiawi dan dinyanyikan oleh manusiawi. Jadi ini sepatutnya kita kena pertahankan. Orang kata kalau makanan tu zaman sekarang kita dah ada macam-macam jenis makanan, tapi macam tu kita mesti kena cari sambal tempoyak, tempe kan, sambal belacan. Itu memang kita punya rutin. Begitulah muzik-muzik kami. Takkan hilang dek zaman tapi sebenarnya bukan apa, kita tak boleh tinggalkan juga AI sebab itu teknologi yang kita kena belajar macam mana nak melawan AI itu sebenarnya. Kalau kita tinggalkan AI, kita dah ketinggalan zaman lah. Tak juga macam tu. Kita tetap follow kan. Okey, kita nak menjemput artis tadi. Kami menjemput semua artis Jiwang Karat, semua sekali naik ke atas, naik ke pentas semua. Mungkin ada wartawan-wartawan yang nak bertanya. Sama-sama kita. Semua sekali meh. Semua sekali lah, nak sebut pun susah. Semua sekali. Banyak sangat. Sebab ramai kan, semua sekali naik. Nanti ada Zamir Azizi, Zaid, dan kami buka kepada wartawan-wartawan yang ingin bertanya tentang apa-apa perkara kan. Ini adalah artis-artis kita yang hebat-hebat. Ada yang daripada Johor, daripada Perak, daripada Kelantan, daripada Melaka, Langkawi, Terengganu, Kelantan, Singapura, semua ada. Aku risau betul. Setiap negeri. Yazan daripada Kelantan. Okey, kita nak Kaza sini, tengah. Ya, abang. Video dengan teman, ayo.
Buka sikit. Okey, ini acara gimmick kita untuk petang ini, menandakan rasminya pelancaran untuk album Jiwang Karat, menampilkan 25 artis yang mungkin satu hari nanti salah seorang daripada mereka akan menjadi satu sebutan dalam industri muzik di Malaysia. Ada lagu sikit tak? Jeng-jeng. Melodi, sound yang dulu lagi rare. Ya, betul. Tapi memang tak dapat. Analog tak sama. Melodi yang dulu tu. Melodi je. Jadi kita katakan melodi jangan ke lirik. Lirik-lirik Karena tu. identiti lagu-lagu di Malaysia yang inilah dia yang identiti dia. Made in Malaysia ni lagu-lagu Jiwang Karat ni lah. Melodi kemelayuan tu kita kena, kan lagu sekarang jenis macam berbual kan, nak jumpa kau semalam kedai kopi apa semua dengar kan. Jadi lagu sekarang ni macam best, tapi besok lusa dah hilang best dia. Dia tak evergreen. Dia tak melekat. Macam lagu dulu ni bila dengar sampai sekarang orang masih lagi Kalau di Indonesia dia panggil lagu Melayu. lagu Melayu. Sebenarnya di Indonesia lagu Melayu number 1 sekarang. Lagu-lagu Melayu yang nampak macam lagu Melayu, macam sudah cukup, sudah, itu lagu Melayu dia orang panggil. Lagu Melayu. Dan komposer-komposer tu juga datang ke sini, dia belajar buat lagu Melayu sebenarnya. Jadi kita kena hargai bahawa kita ada melodi Melayu hebat tu. So kita selalu bukanlah kita tak boleh nak agungkan lagu-lagu luar, tapi kadang kita terlepas pandang bahawa yang kita ni ialah kita ni adalah Melayu. Yang kebaratan sangat So, macam YBC macam mana boleh menyokong inisiatif untuk mengadakan album ni? Okey, pertamanya bila salah seorang artis tu adalah daripada pasukan kerja Pusat Khidmat Taman Templer sendiri, dan saya kira saudara Fauzi pun banyak menyokonglah pembikinan 25 lagu dalam tempoh 5 bulan tu. Saya kira adalah satu yang brilliant lah untuk kita hasilkan dalam keadaan sekarang ni dengan penggunaan AI, penggunaan yang menghasilkan dengan cara yang lebih pantas. Saya kira untuk berhenti seketika untuk kita lahirkan suatu rasa melalui lirik-lirik dan lagu. Yang pasti Jiwang Karat ni nama pun Jiwang kan, adalah untuk kita ekspresi lah, manifestasi rasa, lirik-lirik yang berkaitan cinta. Tapi ialah satu keberanian lah, sebab untuk kita mengimbau bahawa semula adakah ia relevan, dan sebenarnya itu satu uji test lah, satu ujian untuk kita lihat kembali. Dan sebenarnya anak-anak Melayu kita ataupun generasi muda perlu juga didedahkan, maknanya wujudnya band-band ataupun artis-artis yang boleh mengangkat lirik-lirik yang sebegini ke dalam zaman sekarang. Dan saya selaku adun wakil rakyat, dan sudah pasti saya meraihkan apa jua. Ini adalah salah satu bentuk kebudayaan, seni dan budaya. Sebab kalau kita anggap semua orang boleh faham satu mesej tu hanya dengan ceramah ataupun dengan forum, sudah pasti semuanya agak kering. Jadi kita perlu juga ada unsur-unsur seni, dan sebenarnya sebahagian daripada menciptakan tamadunan tu adalah di kalangan musician, lirik jadi malam ni juga kita ada puisi dan kopi. Jadi itu juga salah satu bentuk kita menghargai karyawan-karyawan atau budayawan. Kalau di negara Indonesia, golongan karyawan ini dianggap satu yang agung juga, yang boleh mencipta peluang ekonomi yang besar. Jadi saya menganggap ini adalah satu peluang daripada pihak kerajaan untuk menghargai lah sumbangan daripada karyawan-karyawan, especially terutamanya daripada bidang muzik dan juga lirik itu. Pada saat YB ada ke memberikan bantuan menyediakan tempat? Macam kita kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Dun Taman Templer di lokasi ini walaupun diuruskan pihak swasta, Anugerah Camp, tetapi ini adalah peluang untuk mendekatkan rakyat Taman Templer khususnya dan Selangor secara umumnya, apalagi di hujung minggu yang panjang cuti sekolah, untuk datang ke kawasan Camp River Templer. Itu sebahagian daripada kawasan dalam Dun Taman Templer. Pemilihan nanti macam mana abang pilih artis? 25 artis ni, ada yang muda, audition lah, saya audition. Dia datang studio ataupun dia yang jauh tu hantar lah melalui WhatsApp ke apa kan, kita dengar okey,
dan kita panggil lah. Ya sebenarnya ramai. Projek kita ni tak kira siapa. Tak kira yang muda-muda kita cik, tak orang tua umur berapa pun tak apa. Dia yang terjadinya tua-tua ni macam mana? Ramai yang nak join ni ramai. Terus terang saya cakap kalau ramai. Yang muda-muda pun ramai. Tapi apabila kami ni tak ada dana, tak ada apa. Jadi kalau nak buat, jom kita survive sama-sama. Kita keluarkan kos untuk rakaman, kerja-kerja rakaman daripada first hingga final. Jadi kos tu kalau sanggup keluarkan, kita tak harga yang mahal pun je. Sekadar untuk musician, untuk mixing, mastering apa semua proses tu, dan juga di pendrive kan. Jadi boleh tak keluar modal sekian-sekian. Jadi kebanyakan yang bersetuju yang dah berumur. Yang muda-muda ni kebanyakan macam bila dengar kena keluar bajet sendiri pun dia orang tak nak. Maka terwujudlah ni yang otai-otai ni. Jadi dia orang ni memang perempuan kita asingkan. Saya ada perempuan nanti, salah satu artis perempuan baru kami. Nanti saya akan perempuan pula. Oh, perempuan ya. Itu kena tanya Abang Puji lah. Sebab ini buah fikiran daripada dia. Macam mana Ji? Lepas ni kita buat perempuan pula Ji ke macam mana? Tapi kalau perempuan tak ramai kot, mungkin dalam 15, 10 ke kot. Betul juga, good idea juga tu Ji. Tanya Abang Puji lah, dia punya akan datang. Tapi dia jual dalam bentuk pendrive ni sebenarnya kita jual untuk cover sikit lah kita punya kerja-kerja kos, dan mungkin kita nak jumpa DJ ke apa ke, makan minum dia apa gerakkan, sebab tu kita jual sebenarnya. Di samping kita dapat jual digital kan. Digital pun sekarang dah tak macam dulu. Collect daripada YouTube ke TikTok ke apa benda tu sikit. Spotify apa semua kurang. Kalau macam komposer MXCP kan, lagu tu main kat radio. Radio pun sebenarnya pun dah kurang. Kita pun sendiri tanya diri kita pun tak dengar radio sebenarnya. Betul. Jadi kita cubalah macam mana cara untuk bergabung. Ni bergabung sebenarnya. Bukan kita keluar satu, kita sekali keluar kata dia senjata tu terus keluar. 25 terus keluar, dia bukan satu-satu, tak ada. Terus 25 keluar. Lagu ciptaan siapa? Lagu ciptaan ramai yang komposer baru. Komposer baru. Kita ambil komposer baru. Banyak komposer baru. Komposer baru, tapi kita kena select lah lagu tu. Kalau ada vibe lama kita ambil. Kalau vibe yang muzik yang kita tahulah bezakan kan. Kalau macam muzik macam terkini kita simpan dulu, hold dulu. Bukan kita tolak bulat-bulat kan. Ada juga kita cari artis baru dengan lagu-lagu yang terkini, ada. Artis muda ada 2-3 orang. Apanya ada satu artis wanita nanti saya akan tampilkan yang dah siap tunggu nak rilis. Jadinya kalau untuk macam pertanyaan tadi untuk kompilasi Jiwakara untuk wanita tu rasanya pun menarik juga. Tak apa, nanti saya bincangkan dengan Abang Fauzi. Akan datang lah yang tu ya. Sebab wanita ni dia lain sikit sebab dia woman is always right. Jadi bahaya. Tak betul je kita kata betul juga. Jadi dia tu hold dulu. Dengan ambil star wanita. YB wanita lah. YB kena selagu lah. Selagu lah. Kan. Itulah. Lagu nasib lah. So strategi Bang Lepan ada buat showcase ke apa ke just mati kat sini ke apa perancangan lagi? Perancangan ni kita ada tiap-tiap bulan ada aktiviti yang kita dah susun lah. Kita menaikkan aktiviti lah. Mungkin kita radio ke setiap negeri ada tempat-tempat untuk kita buat showcase lah. Macam itu. Showcase pun kalau nak buat show kita perlukan penaja. Kita pun bukan kos yang murah kan. Dan tentunya boleh mendatangkan pulangan. Jadi kita tengok sekarang ni kita bergantung pada kita punya medsos kita sendiri di FGM Music. FGM Music ni adalah gabungan karya kerja antara saya dengan Fauzi bersama-sama rakan-rakan semua yang ada, dan rakan-rakan yang akan datang yang terlibat di FGM Music. Itu lebih daripada channel YT lah. Kemudian di TikTok pun ada, di FB ada, di semua media sosial ada. Dia punya medsos juga. Spotify, Deezer, Apple Music apa semua ada. So kita lebih ke situ lah. Jadi kena subscribe lah. FGM Music ni kena follow. Banyak lagu-lagu variasi. Ada. Lagu-lagu dia variasi. Ada lagu dakwah. Lagu ni memang kita akan kembangkan. FGM Music ni akan mempertabakan industri muzik Melayu akan datang. InsyaAllah saya akan berusaha keras dengan Fauzi. Dari segi ada apa genre muzik, mungkin lagu cekatlah lagu yang ada di Malaysia ni. Masalah dangdut ke apa saja, InsyaAllah. Itu matlamat kami. Kelebihan legend kita. Ini dia Abang Legend. Okey, pada mulanya sekejap saya cakap. Abang Kazal duduk sini lah. Banyak dia nak tanya. Adalah satu artis lah untuk ikon untuk setiap projek ni selalunya ada. Memang ada. Macam dulu kita ada siapa? Combat. Combat. Apa? Runut Bunyi. Runut Bunyi.
Never Die ajar namanya. So Jiwang Karat kita panggil Kaza lah. Ini adalah kita punya guest artis sebenarnya. So apa kesan abang dijemput untuk kolaborasi dalam album tu? Sekian lama abang dah tak rakam Tadi lagunya apa? Tajuk lagu Apa tajuk lagu Bang Kaza? Bayangan Bertamu. Bayangan Bertamu. Bukan Degawan ni, jangan Degawan ni. Bila dia sebut, bukan senang lah nak terima ni. Tapi bila dia sebut Jiwang Karat, memandangkan saya pun dah berkarat, jadi saya setujulah untuk sama-sama berkarat. Saya mintanya lagu dululah. Dia pun hantar lagu. Lagu pertama saya reject lah. Mestilah select kan. Tapi yang lagu yang tadi memang lain macam sikit lah. Saya buat yang terbaik lah. Lagu tu buat dulu kan, apa bila dengar kalau Belum. Setelah jumpa dia baru kita buat. Kita bagi melodi lah, melodi dengan lirik. Cari kesesuaian. Dia kalau tak ada kena dengan dia tak nak. Jadi saya kena cari lah. Lagu apa bang abang? Kena abang? Tak tahulah. Tak lah, tengok baladah lah man. Dia macam juga macam ku jejak. Dia kena ada soul lah. Ada soul kan. itu berapa lama proses rakaman tu? Juga man eh. Walker satu hari, 2 hari. 2 hari kali lah. Yang 2 kali. pertama kali tu tak jadi. Tak jadi. Dah siap tapi reject. Buat sekali gitu kan. Jadi, ya. Dia So, suara tak berapa ni. Macam nak give up juga sebenarnya. Tapi kali kedua tu semua berjalan lancar lah. Jadi Alhamdulillah. 2 kali buat Berapa kan. tahun tu bang? Ya, Setelah berapa jarak yang nyanyi ni dengan yang sebelum ni? Jauh dia tu. tahun 85 kot. Terakhir masuk Memburu impian. Dah lahir dah. Tapi bang, kenapa tak masukkan lagu lama macam apa? Lagu apa? Memburu impian apa lagu apa? Mana di mana tu? Oh, jangan tu. Beri nafas Susah kan? tu. Maksudnya tu. Saya pun tak berani nyanyi Sebab lagu. kami tak kami tak nak lagu-lagu cover. Kami nak lagu-lagu baru. Akan datang lah. Mungkin akan datang kami akan lagu cover ni susah sikit. Kita kena minta kebenaran Banyak- daripada banyak right. pantang lah kan. Banyak urusan. Macam diorang ni kalau lagu cover semua kita buat lagu cover bagus. Memang sedap kita pilih lagu yang best-best tapi banyak kerja lah. Dari segi publishing, right apa semua. Banyak nak uruskan dengan. So kami mentaruhkan lagu-lagu baru lagi best. Lagu-lagu ciptaan manusia baru, jiwa. So abang berharap kan abang radio mainkan lagu abang? Ya. Berharap kan radio sekarang mainkan lagu abang? Sebab Yalah, sikit fresh kan? harapnya begitulah. Nak terpulang kepada inilah dia orang punya team promotion team, InsyaAllah akan buat yang terbaik. dan saya ni produk. Saya ni macam minyak wangi lah. Marketing okey, jalan macam tu lah. Saya terima kasih lah sebenarnya dapat tawaran daripada dia orang ni. Saya dah berpuluh tahun dah tak ada orang buat lagu. Dia orang ni je lah. Mungkin lagu Abang Kaza ni akan dijadikan lagu bunyi mana drama apa. Ya betul ada. Lagu dia ni memang ada satu drama yang akan Kami pun berkolaborasi dengan satu pengarah kan. tak lagu dia memang pengarah tu yang cipta. Pengarah pun dan banyak pengarah tu yang cipta lagu-lagu untuk projek. Nah, kena gua kita bertiga dengan dia je kan. Ya. Tapi sebab dia bersibuk. Terima kasih jugalah. Terima kasih juga pada YB. Jarang nak dapat YB macam ni. Betul. Dia support ni. Itu berbesar hati dia dah. Berbesar hati. Tak sangka. Betul. Support muzik semua dengan semua. Barang rare. No. Dah semua pun rap. So mungkin dah harapan masing-masing lah. Harapan macam okey kalau tak dapat harapan nak dapatkan pendrive kita limited. Pendrive ni limited. Mungkin boleh cerita mana nak dapatkan dulu. Okey, pendrive ni boleh dapatkan di masing-masing ada. Kalau macam yang Online ke? macam ni daripada Johor, Shan daripada Johor juga, ni daripada Melaka. Kan sebenarnya setiap negeri ada ni penyanyi ni. Jadi nanti kita follow di channel FGR Music dan juga di TT FGR Entertainment dan juga Facebook FGR Entertainment. Ajam Melissa TV pun ada. Saya Ajam Melissa TV ada, saya Facebook Ajam Melissa. Saya akan listkan nanti mana yang nak beli dengan masing-masing. Kalau nak online boleh beli dengan kita orang. Kalau nak yang beli di tempat sendiri kita boleh select lah mana-mana ni. Macam ni daripada Kedah. Harga hanya RM35, tidak termasuk wang pos lah.
RM35 24 lagu. Kalau nak ikutkan 25 lagu. Nak ikutkan satu lagu pun tak sampai RM2. Dalam RM1 berapa? RM45 RM75 macam tu lebih kurang. Tapi kalau tak dapat nak dapatkan pendrive ni, pergilah ke channel YT FGI Music. Follow, subscribe. Pasang-pasanglah dia punya playlist. Playlist dia ada kat situ. Playlist. Ya? Spotify ada. Itu ada. Hari ini Posisi dalam cakap lagu Jiwang Karat di Spotify. Di Spotify. Masih di Radio Sinar FM. Ada Suria. Apple Music ada, Spotify, Deezer, Juke, semua ada. Amazon semua ada, memang semua ada. Cumanya kalau mana yang santai-santai tu nak langgan YouTube Music kan, playlist dia ada. Playlist Jiwang Karat, FGI Jiwang Karat. Kat situ kau boleh pasang terus playlist dia. Sebabnya boleh mendatangkan income pada kami. Untuk kami berkarya. Dan di situlah royalty yang kami akan bayar pada, sebab dia ni semua buat video modal sendiri. Jadi setiap view video tu yang di YouTube lah, seperti YouTube lah. Kalau lagu tu play, YouTube akan bayar. Setiap lagu dia ada iklan apa semua. Jadi saya harap semua follower pasang-pasanglah lagu Jiwang Karat ni. Nak perjalanan daripada KL ke mana balik kampung ke, cari playlist FGI Jiwang Karat. Cari dia punya itu hashtag FGI Jiwang Karat, kau akan jumpa lagu-lagu semua lagu-lagu Jiwang Karat. Kalau dari sini ke Ipoh hasilnya katamlah satu lagu. Jadi sekurang-kurangnya mendatangkan income pada kami. Itulah cara kami untuk mendapatkan. Printer soal mula-mula berapa? 200 Lepas tu ni 300 dan 500 lah. 500 lah. Ni kalau 300 ni habis, masuknya. Tapi dari segi jualan kami taklah agihkan sama rata, ikut kerajinan masing-masing. Nanti kalau dia jual banyak, dia maksudnya dia punya kena pandai lah. Jual pandai. Tapi kalau lebih kita kongsikan lah juga. Sebab masing-masing kita keluar modal sendiri. Kita tak dapat dana daripada mana-mana pun. Jadi benda ni malam mantu-mantu yang kurang menasib. Baik lagu dia, kita tetap sama ratakan, insya-Allah. Ya, begitu. Macam Abang Kaza ni kan, takkanlah nak promo-promo lagu-lagu dia apa semua kan. Dia ni produk apa semua kan. Jadi kita guna nama dia. Gitu bang Abang Kaza ada. Lagu dia apa? Jadi penarik dia kat situ. Kalau Kaza tak ada ni tak jual. InsyaAllah kalau kau support FGI Music tu boleh mendatangkan hasil, adalah hasil kami. Kalau tak ada, tawakal je lah. Kawan-kawan belakang nak cakap ada? Bang, abang buat Jiwang Karat ni, target audience untuk beli ni ialah orang-orang lama lah. Generasi sebab generasi baru, kalau tanya saya, dia sama je sebenarnya. Tapi terms dia galau. Ya, galau. Galau. Kalau saya rasa kalau buat dia lain. Melodi galau tu lain tapi dia punya mood, dia punya vibe sedih lah. Juang, sedih leleh, nangis. Dari segi pada saya lah kenapa abang tak gabungkan macam Jiwang Galau Karat ke something like that, so that dia punya market lebih luas. Sebenarnya memang saya nak sangat dengan Fauzi buat macam tu, lagu-lagu galau sekarang kan, yang muda-muda. Tapi sebab kami tak ada bajet untuk rekod kos rakaman mahal. Untuk sessionis, recording apa semua kan. Walaupun akan datang, walaupun sekarang ada perancangan akan datang yang akan buat. Jadi macam tu lah. Dari segi band apa semua kita kena. Dia kalau macam tu lagu banyak band sekarang solo-solo kurang. Kalau galau ni. Session yang mungkin worst mention ni gitaris ke gitaris, bassist memang saya lah. Lepas tu drama adalah, taklah kita menggunakan session yang hebat-hebat. Tak yang hebat-hebat sangat. Yang bajet kan. Missing semua tempatan lah. Missing kami buat sendiri. Sendiri semua. Alright. Terima kasih. Saya nak abang nak tangkap generasi muda boleh BBN News sekali nak dengar lagu ni. Ada plan juga. InsyaAllah nanti lagu-lagu mana yang dalam Jiwang Karat ni ada yang muda-muda juga. Ada yang muda. Untuk yang muda. Mana? Dia orang lah ni yang boleh tarik ni. Saya muda. Yang muda. Yang muda tu yang ni boleh tarik lah. Kan. Jadi dia punya plan tu macam akan datang mungkin kita akan cari budak muda untuk cover lagu dia orang. Apabila budak muda tu cover, dia akan cari penyanyi asal. Sebab kita mention ini adalah lagu cover daripada artis Jiwang Karat yang lama. Jadi saya tak langsung yang lama pun akan lagu dia.
Sekarang akan research balik kan, lagu siapa ni? Oh, lagu asal. Jadi saya tak langsung dia membantu untuk menaikkan nama penyanyi asal dan juga artis yang baru menyanyikan. Itu antara cara-cara untuk kami tarik yang muda lah. Begitu. Macam tu. Lionel Lee. Fazli Lionel Lee. Penerbit TV3. Banyak drama dia buat. Lionel Lee ni. Sebenarnya kita orang bertiga dengan dia. Dia banyak riliskan. Bukan. Oh, tu Mizi. Mizi. Okey, kita persilakan Saudara Fauzi dan juga Ajak untuk menyampaikan ceriah hati. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Sa'ari kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kita dekat sini. Abang Ajak, lama tak ketemu bang. Lama lah, rasa semanja. Tiba-tiba dah keluar single sendiri. Itulah dia. Apa cerita projek Melissa bang? Melissa bukan Melissa Band. Melissa Band nampaknya terpaksa saya hentikan sebab perkara-perkara yang macam salah nak cakap macam mana. Naim pun dah join dengan Mi kan. Dia pun nak, Naim tu sebenarnya dia nak nyanyi sana nyanyi sini, tapi tak boleh lah. Mei pun ada nama, jadi apapun kami tetap berkawan kan. Bila Naim dah tak ada, abang rasa tutup lah. Sebelum ni Wadan kan, Wadan pun dah tak ada. Naim pun dah tak ada. Tapi Melissa ni Melissa Band bukan Melissa saya dengan Mionte, dengan Black, dengan lain-lain, dengan Naim pun masih tetap berkawan. Cuma tak dapat nak diteruskan. Cuma mungkin ada projek-projek yang memerlukan abang berkumpul balik, boleh lah. Setakat ni tak ada lah kot. Ada juga anggota lama nak ajak invite balik, tapi abang dah tak berminat lah. Biarlah dia orang, kalau dia nak jalan, dia jalan lah. Anggota lama ada juga yang nak buat balik. Dia nak buat balik Melissa katanya, original Melissa ke apa ke tak tahulah. Jadi apapun abang sepasa sekarang ni fikir-fikir pergi ke arah bidang penerbitan, komposer, buat lagu, buat lagu, lepas tu create kalau nak create sebuah band, band sendiri. Tunggu nantikan band sendiri. Abang sendiri main bass, abang sendiri nyanyi senang. Okey. Daripada bassist tiba-tiba transform ke vokalis ni, penyanyi ni. Itulah macam mana bang tiba-tiba keluar single ni? Dia sebenarnya macam mana? Bila abang buat band, asyik-asyik penyanyi tinggalkan penyanyi. Asyik kena tinggalkan penyanyi. Mungkin sebab itulah abang menyanyi terus. Betul tak? Payah-payah menyanyi teruslah. Kan? Puas hati puas hati. Jadi tak ada masalah. Betul tak? Apa yang orang nampak kan, Melissa Band macam mana kan. Akhirnya vokalis pun tak ada. Jadi payah-payah nyanyi sendiri. Suara sedap tak sedap pun ada juga yang suka. Tapi saya dengar tadi lagu abang tu. Sedap bang suara bang. Dan lagu tu sendiri pun sedap. Siapa yang buat lagu tu bang? Abang sendiri. Lagu tu melodi. Sebenarnya lagu tu untuk Melissa Band. Tapi dah tak ada, abang nyanyi jalan terus lah. Banyak lagi lagu-lagu pasal abang akan terbitkan anak abang punya lagu. Anak sulung abang, anak bongsu. Untuk artis muda. Atau anak perempuan. Macam tu je lah sekarang ni. Berkarya dengan apa tu orang kata, bidang komposer. Jadi, macam lagu tadi abang sendiri. Sendiri. Lirik pun sama. Lirik pun sama sendiri. Terbaik abang. Itu ada. InsyaAllah lah banyak lagu-lagu. Lepas ni nanti ada satu artis baru terbitan abang, Indah. Boleh nanti tengok lagu dia. Lagu Rindu Memenuhku saya akan tampilkan dia nyanyi. Itu antara artis perempuan yang pertama lah. Artis perempuan sulung. Okey, dalam lagu 25 artis tadi tu ada yang abang punya lagu ke abang seorang? Belum lagi
Tapi next project ada. Lagu raya nanti ada. Lagu raya. Mungkin abang akan buat satu projek untuk Ajak Melissa punya lagu-lagu. Tapi taklah banyak macam Jiwang Karat ni sampai 25 lagu. Mungkin dalam 10 lagu. 10 lagu karya Ajak Melissa, 10 artis, macam tu. Semua 10 lagu ciptaan abang. Mungkin macam tu abang adalah terlintas tengah plan dengan Brother Poji macam mana. Bolehlah bagi Rasa Semanja tu lagu lah. Boleh. Nyanyi. Bagi yang simple-simple. Yang penting key rendah ke, key tinggi ke, macam mana konsep kan. Kalau kena konsep, why not? Kita buka kepada semua. Everybody can sing, orang kata kan. Ni baru Real ABCD. Ini baru The Real ABCDE. Rocksterer Lembah Keramat. Kan? Okey bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Semoga terus jaya dan gulak untuk album ni. Gulak untuk Rasa Semanja. Follow channel Rasa Semanja. Okey bang. Okey, assalamualaikum bang. Sebelum ni projek Rock Never Dies. So, macam mana abang terinspirasi pula nak buat kompilasi Jiwang Karat ni? Itulah dia soalan yang daripada tadi dia tanya. Sebenarnya saya daripada FGI Production, FGI Entertainment. Lepas FGI Production dah tutup dah, tak ada. Lepas tu kita buat Melissa Record kan, pun tak ada, tak berjadi. Mungkin ada sebab dia. So kita terus duduk dekat FGI Entertainment. So kita bincang macam mana buat projek. So tercetuslah projek yang pertama daripada FGI Entertainment ni, Jiwang Karat. Kenapa Jiwang Karat? Kerana saya nampak, saya awak kenal kan, saya memang banyak lagu metal, lagu rock semua kan. Saya sebenarnya cuba tolak lagu Jiwang Karat tu. Rupanya tak boleh. Kerana apa tau? Inilah market dia yang orang Malaysia nak. Kita tak boleh lawan market. Kalau dah memang orang suka tu, kita kena buat yang macam itu. Kita jangan buat lain. Saya cuba buat yang lain. Tak besar pergi dia, tak jauh. Kan? Tapi kalau yang Jiwang Karat ni, saya nampak ada potensi untuk dia naik. Kerana apa tau? Kita lagu-lagu Jiwang Karat yang macam dulu-dulu tu kan, sebenarnya pada hakikat tu saya pun sendiri tahu lagu-lagu tu kan, yang saya layan sampai sekarang. Tapi saya nak cuba perjuangkan metal. Bukan saya nakkan crowd metal, tak. Maksudnya saya buat FGI Entertainment ni untuk macam mana nak mencari income lah, untuk berjaya lah. Saya dah banyak kali buat recording company kan, tapi tak menjadi. So FGI Entertainment ni insyaAllah jadilah. Masih bergabung lagi dengan Ajak Melissa. Kenapa tak pakai aja nama Melissa Record? Melissa Record ni bukan tak nak pakai nama dia lah. Ramai sangat nak claim Melissa. Jadi kata saya cakap dengan Ajak, tak apa Ajak, rezeki ni Tuhan yang beri kan. Jadi kita jalan sendiri tanpa Melissa. Siapa yang nak rasa dia nak ambil Melissa tu, bagikan je, bagi dengan penuh ikhlas. Kita bermula daripada bawah balik. Dan Ajak cakap okey, jadi macam ni, sekejap kita set up satu band baru. Lepas keluar Jiwang Karat ni, kita akan keluar satu band. Nama band tu Tempe. Lagu pertama yang saya buat, nak keluar dengan Ajak, dah siap lagu, nak keluar je ni. Waduh Gaut. Lagu tu Waduh Gaut. Tu. Itu jangka bila bang? Awal tahun. Awal tahun depan lah. Lagi berapa hari ni? Betul? Awal tahun, pertengahan tahun, pertengahan Januari. Oh siap, lepas kita nak dekat puasa, nak dekat raya kan. So raya-raya ada perancangan? Saya ada buat kompilasi lagu raya. Ada 10 lagu, ada 10 lagu raya. Lepas tu akan lagi buat lagi banyak lagi kompilasi yang jenis macam ini. Okey, macam album kompilasi Jiwang Karat ni. Ya. Macam mana abang nak tangkap crowd daripada BBNU ni? Pasal kita tahu lah BBNU punya lagu zaman sekarang ni yang kita dengar macam bercakap. So nak tangkap jiwa-jiwa BBNU ni. Sebenarnya dia tak jauh pun sebenarnya beza dia. Sebenarnya BBNU ni dia bercakap pun hujung dia ada melodi juga, dia bercampur. Betul? Melodi yang dia pakai itu adalah lagu-lagu melodi yang kemelayuan sebenarnya, betul? Sebenarnya lagu-lagu Jiwang Karat dengan lagu-lagu BBNU ni tak jauh dah. Dia boleh digabungkan. Maksudnya peminat tu mungkin akan ada. Kerana apa? Selama ni Jiwang Karat tak muncul dengan yang baru. Jiwang Karat masih lagi dengan lagu-lagu yang lama, betul? Bila Jiwang Karat yang ni muncul, mungkin tak lama lagi ada mungkin nak featuring dengan siapa-siapa untuk dirapkan ke apa kan. Akan datang saya akan buat benda tu. Gabungkan satu elemen tu. Ya, menarik tu. Okey bang, dalam lagu Jiwang Karat ni, kompilasi ni, ada sebuah lagu abang punya. Ya betul. So
melodi, lagu semua abang kompos, lirik semua abang ke? Tak. Oh tak. Sebenarnya lagu ni dicipta dengan Lionel Lee. Lionel Lee ni ramai orang tak kenal dia. Dia ni adalah seorang producer filem, drama, dokumentari. Kalau orang ingat dia pernah cerita dokumentari Jejak Rasul. Dialah salah satu penerbit Jejak Rasul. Dan dia juga salah satu penerbit MHI TV3. Dan sekarang dia bergiat untuk buat drama telemovie. Dan lagu-lagu dia buat ni, dia banyak masuk dalam drama dia dan ada peluang untuk masuk OST. Jadi saya kenal dengan dia daripada mana? Bila saya masuk di Cosmo tu, dia nampak Aisunam akan pergi ke London. Dia cari saya. Lionel Lee ni seorang penerbit, producer TV, mencari saya. Bukan senang ni, dulu adalah. Dia cari saya sampai jumpa. So dia berminat dengan saya. Sampai sekarang saya ingat dah lebih kurang dekat 20 tahun lah saya berkawan dengan dia. Sampailah saya perform di London live tau. Live MHI pernah tak? Susah tau nak buat benda-benda macam tu. Betul. Banyak perkara dia, lagu-lagu saya banyak main di drama dia. Jadi saya rasa Lionel Lee ni belum masa dia untuk naik, untuk kali ni lah insyaAllah dia boleh naik untuk lagu-lagu dia. Tapi betul abang cakap, kalau lagu yang dipromosi melalui drama jadi OST drama, kemungkinan untuk naik viral tu tinggi bang. Ya betul. Betul. Jadi saya memang banyak fokus kepada situ. Jadi kebetulan dia pun memang sahabat baik dan banyak sangatlah lagu dia yang saya dah buat untuk OST. Dan boleh dijadikan income kerana bayaran di MNCP tu besar. Bukan kecil. Lagu-lagu daripada OST untuk satu lagu, kalau saya selalu main di TV, radio kan, dia boleh cecah puluh ribu tau untuk dapat setahun. Puluhan ribu tau. Kalau lagu tu lagi main radio, boleh cecah ratus ribu setahun, boleh collect. So boleh buat duit. Macam itu cerita dia. Okey bang, last. Apa harapan abang untuk album kompilasi Jiwang Karat ni? Album kompilasi Jiwang Karat, mestilah saya harapkan lagu-lagu dia ni mendapat hati di semua manusia di Malaysia ni dan seluruh dunia lah. Berjaya, naik, YouTube, dapat saya juga nama sikit. Yang mana saya rasa, saya sebenarnya lebih minat produce. Saya berminat produce sekarang. Saya dah tak berminat perform. Saya memang bercita-cita nak jadi producer. Jadi saya nampak macam producer di Malaysia tak berapa ramai sebenarnya. Ada tapi mungkin tak menyalah lagi. Dulu kita ada M. Nasir, Rosal Aziz kan. Kita ada yang hebat-hebat tu. Tapi diorang bukan tak aktif. Mungkin saya akan meneruskan lagi. Diorang punya apa tu? Penguasaan. Ya, maksudnya bakat-bakat baru tu lah. Saya lah bakat-bakat baru yang akan menjadi seorang producer yang menaikkan artis-artis yang akan datang ni semua. Saya berminat memang nak jadi producer. Siapa yang nak minta saya produce, saya free je. Saya tak perlu bayaran dengan saya. Produce lagu? Produce lagu. Yang penting saya nakkan lagu tu. Saya punya harapan, saya buat sesungguh. Yang penting saya nak berjaya. Itu saja. Duit perkara kedua. Itu saya offer. Saya tak perlukan kewangan. Tapi kalau recording, kos-kos tu lain tu memang perlu ada kos lah. Untuk kos saya sebagai producer, saya memang tak ambil. Macam itu je. Okey bang, saya ucapkan tahniah untuk hari ini. Majlis pelancaran kompilasi Jiwang Karat dan juga semoga berjaya dan sukses. Terima kasih brother. Ya. Terima kasih bang. Terima kasih juga brother datang sini. Saya pun tak tuan cakap lah, saya pun sebenarnya kena banyak belajar. Saya tak ramai sangat kenal wartawan sebenarnya. Tak apa. Sekarang zaman TikTok. Ya. Okey bang, terima kasih banyak bang. Baik. Sama. Okey ya. Silakan bang. Kenalkan siapakah Indah? Ini Indah ni artis wanita kita orang. Lagu dia akan rilis pada 1 Januari 2026. Di mana? Di FGM Music dan juga media sosial kita orang. Cari Indah Ramli. Indah saja. Nama penuh dia Indah Ramli tapi dia guna Indah. Lagu dia Rindu Membunuhku akan rilis di digital platform dan juga YouTube FGI Music. Inilah artis wanita pertama saya ni.
Nama dia Indah. Boleh abang ceritakan macam mana boleh berkenalan dengan Indah? Sebenarnya Indah ni dulu kita pernah buat bekerjasama dalam satu projek, event apa semua. Lalu kenal-kenal, dia dapat kesan yang dia ni berbakat. Jadi dia boleh menyanyi. Jadi why not saya buat ada lagu baru. Jadi Indah ni adalah artis pertama. Selepas ni Adam, anak saya pun akan menyusul, Mira dan juga artis-artis lain di FGI Music. Jadi tanyalah Indah ni. So Indah, macam mana perasaan bila dilamar oleh Abang Ajak Melissa? Alhamdulillah, kira memang teringin nak ada lagu. Tiba-tiba Abang Ajak kata, okey, Abang dah ada arrangement lagu, lirik pun dah ada. Okey, Linda, you test bawa. Lepas tu kena pula lagu tu. Rekod siap apa semua. Sekejap rekod dalam masa 2 minggu lah kita proses lagu tu. Dengan muzik apa semua sekali. Dalam 2 minggu kita siap settle apa semua, siap mastering, mixing mastering semua. So video klip pun dah siap. Kita buat kat mana video klip ni? Dekat Kolmar. Kolmar. Lagu memang abang punya melodi. Lagu lirik abang, lagu pun baca abang, lepas tu lirik pun abang buat sendiri. Indah katanya yang vokal Indah ni akak isteri kepada Abang Ajak. Dia yang coach, dia coaching lah ya. Guru vokal memang Kak Zoro lah. Dan part yang tak kena tu nanti akak akan touch. Okey Linda, you kena tarik part ni. Mana-mana yang apa. Jadi alhamdulillah sekarang ni, so nantikan di FGM Music tau. FGM Music, channel music kami. Rindu Membunuhku akan berada di sana. InsyaAllah. So macam mana lagu daripada Abang Ajak? Okey, best. Rentak dia ikut pada note Linda. Dia ikut request Linda. Linda kata Linda tak boleh nak tarik sangat. So dia bagi Linda note yang sesuai dengan Linda lah. Nak cari dia key yang sesuai kan. Makan masa sikit lah cari note yang sesuai. Betul. So ballad ballad rock. Ballad rock. Dia siap ada rock punya. Ajak rockers mah. InsyaAllah. Okay. Thank you bang.